Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam lah, atuk kita. Dan Allah menciptakan pasangannya, nenek kita lah Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Quran lah, Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Bacaan yang saya baca awal ni adalah kita baca ulang-ulang, dan ini daripada hadis yang sahih, dinamakan Khutbatul Hajjah. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud. Dan kita disunahkan untuk memulakan majlis antaranya lah dengan membaca bacaan ni lah, insya-Allah. So seperti mana sesi yang sebelum ni, kita ambil sedikit ayat dalam ni, bacaan Nabi lah, sunnah yang dia baca, dan kita nak huraikan sikit lah supaya kita dapat faham apa yang Nabi baca. So minggu ni adalah materi pada minggu lepas lah. Minggu lepas rupanya mic saya tu off, jadi kita ulang balik lah dalam minggu ni. So ini materi daripada minggu lepas. Untuk minggu ni kita ambil daripada perkataan ni Muslim ni, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Ali Imran ayat 102. So perkataan muslim kat sini kita nak hurai sikitlah apa maksud dia muslim, supaya kita dapat faham dan juga hayatilah maksud dia. Dan konteks saya ni adalah sudut akidah lah kan. Kita nak faham maksud muslim ni. Kalau tengok sini kan, muslim berserah sepenuhnya kepada Allah, sedangkan kamu dalam keadaan muslim ni, ayat ni ujung ni kan. So muslim ni kalau kita tengok kan, maksud dia berserah sepenuhnya kepada Allah. Juga kalau kita dengar daripada street dakwah kan, kalau kita tengok dalam YouTube ada orang dakwah di UK, di US kan, mereka akan sebut Nabi-Nabi sebelum ni kan, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya dalam konteks Muslim, sebab mereka adalah berserah sepenuhnya kepada Allah. Dan antara dalil-dalil ataupun hujah mereka, dia ingat agama Islam ni tak sama dengan agama yang lain. Sebenarnya taklah.
Muslim ni ataupun Islam tu sendiri lah maksud begitu. Berserah sepenuhnya kepada Allah lah. Sebab tu Nabi Isa, Nabi Musa, tapi daripada konteks kita lah, bukan daripada konteks kefahaman orang kafir lah. Mereka dah ubah Nabi-Nabi ataupun ubah dalam kitab mereka pun, mereka ubah banyak tentang Nabi, dan ada perkara benda-benda yang sangat memalukan lah kalau kita baca daripada kitab-kitab mereka. Cuma maksud Muslim ni berserah sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan kamu nak kelak Muslim ni kan. Muslim bermaksud seorang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, menerima dengan patuh semua hukum-hukum, sama ada dia fahami atau belum, tidak syirikkan Allah dengan suatu apapun, tunduk hati, lisan dan perbuatan kepada Allah. Bukan sekadar gelaran luaran lah. Cuma dalam konteks ni kita tengok, kita baca ayat ni, orang kafir tak baca ayat ni kan. Dan bila Allah sebut, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. So peringatan ni adalah kepada orang Islam lah, supaya kita tidak kembali ataupun kita tidak pergi kepada syirik, kita tidak pergi kepada terbatalnya kita punya iman lah, begitu. So bagaimana kita nak tolak ataupun kita nak tahu pembatalan iman tu kan, supaya kita tergolong lah dalam keadaan Muslim macam tu. Kalau tengok ayat box nombor 2 ni saya letak sini, Muslim pergi kepada tidak Muslim, mereka yang syirik atau kufur lah, macam tu maksud dia kan. Sebab apa? Orang Islam kita ni yang pergi kepada syirik adalah satu benda yang saya rasa lah daripada pandangan saya, kita ada banyak blind spot. Kalau kita pergi dengan ceramah-ceramah, jarang bercerita tentang benda yang syirik ataupun jalan menuju syirik. Yang ada penceritaan tu adalah benda-benda yang besar, bagi sembah patung, benda-benda yang boleh katakan semua orang faham, tapi benda-benda yang dekat dengan kita, yang terselindung ni, yang orang agama sendiri kadang-kadang buat, benda tu tak disebutkan sangat. Dan kalau tengok pada tazkirah saya sebelum ni kan, kita ada video klip yang saya tunjuk ustaz yang ada PhD pun sebut dia boleh meminta kepada benda yang ghaib kan, selain Allah. Itu jalan menuju syirik. Itu mudah jadi syirik kecil dan boleh menuju kepada syirik yang besar. Tapi benda ni tidak diketengahkanlah kepada masyarakat umum. Dan dalam konteks tazkirah saya ni, kita nak pergi ke situ sebab kepada saya lah, daripada pengalaman saya yang bukan daripada aliran agama, seperti rakan-rakan yang lain lah, benda ni yang paling besar saya nak bawa. Sebab kita nak supaya kita ni jelaslah kita punya akidah. Sekejap Okey, kita baca balik. Kita baca yang nombor 2 ni, Muslim tidak menuju kepada tidak Muslim. Syirik atau kufur ni, Allah beri peringatan tegas, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Jika seseorang keluar dari Islam, maka ia menuju pada dua jalan membinasakan. Satu syirik, kedua kufur lah. Syirik ni, yang ni saya ulang-ulang lah sebab mungkin kita dah tahu, tapi keadaan kita nak bagi nasihat kepada orang lain lah. Hari ni mungkin kita tak jumpa, tapi bila kita duduk dalam aliran agama yang lama, nanti kita akan jumpa. Macam saya jugalah, bila start nak mengenal ni, kita buat research. Bahkan ada kitab yang cerita tentang ni yang ditulis. Dan kitab tu sendiri, kalau kita sebut pun, kalau pengalaman saya lah, sebab selalunya kitab Arab ni tak banyak ditranslate dalam bahasa Melayu. Yang banyak ditranslate-nya, dia pergi kepada bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia, dan kita baca. Bila sebut daripada kitab translation Indonesia tu pun, ada orang dah sebut, dah kaitkan dengan nama-nama yang buruk. Ada kaitkan dengan nama yang buruk tentang kitab tersebut. So bila saya baca, dan niat saya je lah, bukannya untuk mengenakan orang lain, tapi nak faham kan. Bila kita baca, kita boleh faham yang sebenarnya benda ni boleh luasa lah dalam more or less. Bila kita duduk dalam aliran agama, kita akan nampak, kita akan jumpa banyak benda ni. Pertama, meminta pertolongan ghaib selain Allah. Yang saya buat contoh, ada imam lah, saya berdebat ataupun berdiskusi dengan imam tu lama, sejam lebih saya discuss dengan dia pasal dia pergi kepada minta pertolongan. Dia ada sakit batu karang, dia pergi kat Melaka. Dia kata ada ustaz ni lah yang gunakan jin Islam untuk untuk sembuhkan batu karang tu. So benda tu adalah menuju kepada syirik, sebab dia minta tolong kepada yang gaib selain Allah, walaupun jin Islam. Benda tu menuju kepada syirik. Dia boleh jadi syirik kecil, confirm lah syirik kecil, dan boleh jadi syirik besar kalau dia kata. Tapi selalunya orang Islam ni, syaitannya akan guna perkataan Allah juga yang bagi kan, kalau kita tanya orang tua lah, sembang dengan dia. Tapi sebenarnya dalam konteks, mereka menuju syirik. So, hati-hati yang banyak sebab benda ni berlaku di kalangan orang agama.
Dan kita ni orang yang tak faham agama, apa lagi kan kita nak buat lah, sebab kita tengok wajah orang tu, cara keterampilan dia kan. Jadi benda ni benda yang saya memang fokus lah dalam sesi tazkirah, sebab ilmu lain tak ada sangat lah. Ilmu yang ini mungkin banyak saya buat kajian, sebab pertamanya kita nak betulkan kita punya akidah, akidah lah. Rakan-rakan saya rasa banyak akan jumpa, bukan kita mungkin ataupun rakan-rakan yang lain lah, yang kita orang menyembang pergi jumpa dengan orang agama yang sebut-sebut perkataan benda-benda yang menuju syirik banyak. Jadi kita nak supaya ambil iktibar daripada ataupun pengajaran daripada ayat yang Nabi baca ni, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, terutama yang ni kan, yang ni. Sebab yang bawah ni saya rasa tak ada sangat. Yang menyembah kubur jin ni orang pun tahu, walaupun kita tengok dalam gambar ada orang dari bertarikat yang sesat tu, dia sujud kan. Tarikat tu ada di kalangan orang yang berkuasa di Malaysia ni lah yang mengangkat tarikat tersebut. Tapi bila kita nampak perbuatan tu, kita tahu betul salah. Tapi untuk orang yang telah lama berada dalam macam Al-Arqam kan, dah lama dalam kumpulan tersebut, dia payah nak lari lah. Sebab dia dah melekat kan, dia tak ada, dia jalan satu hala je, payah. So untuk tidak menuju syirik ni, kita lah orang Islam tidak menuju syirik. Pertama, yang paling besar adalah janganlah minta tolong gaib selain Allah. Ini memang berlaku banyak. Berhati-hatilah bila pergi kepada penjanamaan perbuatan Islam tu, sebab kat situlah banyak akidah kita akan rosak lah. Macam tu. Nombor 2 ni kufur. Kufur ni tak ada sangat lah, kita tak nampak sangat lah kan. Orang yang menghina ni, orang budak kecil pun tahu. Yakin agama lain lebih benar ni, budak kecil pun tahu. Kita tak perlulah. Yang paling besar kat sini lah. Kat sini sebab orang agama kita sendiri bawa, yang di PhD pun bawa, bercerita boleh minta tolong selain Allah kepada benda ghaib. Itu yang paling besar. So itu pada huraian yang pertama lah daripada Khutbatul Hajjah ni. Dan maknanya sangat besar lah bila Nabi baca. Kita nak ambil iktibar lah, insyaAllah sampailah kot kan, kita kata pada diri sendiri, walaupun kita rasa tak mungkin, tapi setahun nanti bila kita dalam konteks nak kepada agama ni, kita akan jumpalah benda-benda macam ni, dan kita dah tahu dah, oh ni salah sebenarnya, begitu lah. Sebab nanti bila kita pergi kepada orang agama, mereka akan bagi hujah-hujah mereka sendirilah. Dengan ilmu saja kita boleh menolak lah, insyaAllah. Okey, pergi kepada format tazkirah. Kefahaman dalam matlamat ni adalah ilmu yang sahih tu, kita buat laju-laju. Ada cerita tentang kematian. Lepas tu kita nak pergi pada asas fiqh untuk orang awam ni. Dan kita bacalah, saya pun dalam konteks masih belajar, dan saya rasa banyak benda yang dalam asas-asas fiqh ni yang akan bagi manfaat kepada kita, yang boleh kita ambil untuk guna dalam kerja kita pun macam tu. Sebab dia akan bagi kematangan dalam berfikir lah. Kalau kita tahu apa yang agama nak sebenarnya, apa yang Ustaz saya sebut. Saya ingat lagi dia kata, agama Islam ni kalau kita faham dari konteks apa yang Nabi bawa, bukan apa yang orang cerita sekarang ni. Agama ni adalah benda yang tercerdik, terpandai, terbijak, paling bijak. Genius lah benda. Kalau kita ikut betul-betul agama ni, dia akan jadi cerdik. Tapi sebenarnya agama dah banyak berubah kan. So dia jadi pelik sikit. So that's why kita tak mengajar, kita tak ambil yang betul-betul benar dulu, baru kita filter kepada yang kurang. Kita ambil apa yang ada je. Itulah bila kita bercerita tentang hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang palsu, kita datang dengan mix dah. Dia jadi semua boleh. Tapi kalau kita belajar melalui yang sahih dulu dan pergi kepada yang dhaif kan, kita belajar sebab kita nak tahu membezakan yang dhaif kenapa kan. Dan dia akan jadi, cara pembelajaran tu jadi betul lah. Sebab kita tahu apa yang sahih, apa yang tidak lah. Begitu. Last sekali setelah penutup, kalau ada lah, kalau sempat. Begitu. Kita pergi pada menolak umum. Pentingnya menuntut ilmu. Sesi ni kita boleh laju sikit. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ni. So hari ini dalam konteks kita nak belajar tentang asas fiqh ni adalah dari sudut untuk kita dapat seluruh kebaikan lah, kita nak faham agama. So hari ini dalam konteks tu je saya nak sebut. Nombor 2, bila kita dah faham ni, kita nak berdakwah. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Yakni maksudnya barang yang paling berharga. Ada riwayat Bukhari dan Muslim jugalah. Jadi kalau kita dah faham ni, kita dakwah orang lain, dan dakwah ni kita buatlah yang dekat-dekat dulu, yang mudah dulu, dan pergi kepada tingkatan-tingkatan yang selainnya lah, dan kita pergi ke atas. Dan ingatlah Nabi sebut, orang yang paling dekat adalah orang yang paling banyak ujian. Orang yang paling dekat dengan Allah
adalah orang yang paling banyak ujian. Dan Nabi adalah orang yang paling dekat dengan Allah sebab dia banyak ujian. Dan ujian itu bukan ujian yang dia buat benda yang dhaif, dia bawa benda yang palsu, orang bantai dia kata Allah inilah ujian. Bukan begitu. Maksud dia bawa benda yang benar. Dia buat, kan kita sebut yang awal tadi pun kena bercakap benar, dia bawa kebenaran dan orang menentang. Sebab apa? Dalam Quran Allah pun sebut masyarakat sebenarnya, kalau kita ikut masyarakat, dia menuju kepada benda yang sesat. Masyarakat ni kalau kita ikut mereka, dia menuju pada benda yang sesat. So bila kita bawa benda yang benar, kita akan berlawan arus lah. Akan ada penentangan ke situ. Dan Allah dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang banyak ujian, dan seterusnya. Maknanya manusia yang bukan Nabi yang dekat dengan Allah adalah orang yang banyak, yang dekat-dekat itulah yang banyak ujian. So kalau kita berdakwah tu, mulakanlah dengan yang dekat-dekat dengan kita, yang frictionnya kurang lah. Lama-lama kita dah menebal daya tahan tu, dan kita cubalah dakwah yang lain. Nombor 3, kita tak nak keluar daripada batasan agama. Apa yang kita boleh baca daripada surah ni, surah Al-A'raf ayat 3 ni, Allah mengharamkan mengandai-andaikan tak ada Allah, apa saja yang kamu tidak ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang ni tak boleh, sebab rosaknya agama sebelum-sebelum ni, agama langit sebelum ni kan, yang kita kata orang tu Muslim kan, orang tu Muslim pada zaman Musa, orang tu Muslim pada zaman Isa, orang tu Muslim kan, macam kita juga. Tapi kenapa rosaknya agama mereka? Sebab mereka, kalau tengok pada agama Kristian juga, ada agama Yahudi pun rosak agama mereka sebab mereka ubah ayat-ayat Allah. Tokoh-tokoh agama mereka ubah. Dan dua-dua agama tu sedang berlaku dalam agama kita. Agama Islam pun akan diubah agama kita ni. Orang agama datang ubah. Kita tak boleh nak macam kata tak mungkin. Bukan. Memang berlaku pun. Sebab kenapa Quran tu duk sebut cerita tentang Nabi Musa, Nabi Isa kan? Sebab agama yang dah rosak sebelum ni sebagai pengajaran kepada kita. Sebab tu dalam Al-Quran sebenarnya dia tunjuk jari kepada diri kita. Kadang-kadang kita dengar tafsir, selalunya kita tak ambil pot lah. Sebab apa? Tafsir tu cerita tentang orang kafir kan. Sebenarnya orang kafir dalam tafsir tu sebenarnya adalah dahulunya orang Islam yang telah ambil buat bid'ah dan jadi dia, dan telah dia kafir pun kan. So pengajaran kepada kita kat situ, which kita ambil ringan lah daripada tafsir, dan juga mungkin faktor pemberi nasihat lah begitu. So ketiga, kita tak naklah keluar daripada batasan agama begitu. Okey, now kita pergi kepada mengingati kematian. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian. Hadis ni hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Hanbal. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Jadi hari ini kita nak ulang-ulang supaya kita ingat mati lah. Sebab mati ni dia memutuskan benda-benda dunia ni, kelazatan dunia ni kan. Orang tengah sembang pasal macam-macam lah, kita sebut pasal kematian. Betul, orang yang bersembang tentang kematian ni, dia kuranglah kawan dia kan. Dia turn off kan, dia memutus kelazatan kan. Tak ramai lah nak berkawan kan. Tengah-tengah sembang di office tu kita cerita tentang agama. Turn off betul. Sebab benda tu benda yang melupakan kita tentang dunia lah. Tapi sebenarnya agama nak suruh kita perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan. Macam tu. Nombor 2, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. So pertama ni sahabat ni bertanya, orang yang paling baik siapa? Yang paling baik akhlak dia. Dan akhlak yang baik ini adalah Nabi lah. Kan Nabi lah, kita ikut petunjuk Nabi, bukannya baik akhlak tempat kerja kita kan. Ada peraturan-peraturan, tapi peraturan tu tak ikut sunnah pun. Ataupun ada orang besar, selalunya kita akan tengok pada orang besar lah, yang berpangkat besar. Dia tak, akhlak yang dia bawa tu walaupun diterima, tapi tidak mengikut Nabi, ianya tidak baik. Boleh jadi harus, boleh jadi tak baik lah, boleh jadi hukumnya lain, makruh ataupun haram. Akhlak Nabi adalah sunnah lah, kita akan ambil akhlak tu. Macam tu. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, paling cerdik? Dia kembali bertanya. So yang paling cerdik ni yang kita nak kaitkan dengan kebijaksanaan ni lah. Beliau bersabda, yang paling banyak ingat mati. So hari ni kita nak ingat mati sebanyak mungkin lah kan. Kita hari ni ingat sikit-sikit, malam ni tersedar pukul 3 pagi, 4 pagi, kita bangun, kita istighfar. Cuba kita buat simulation dalam kepala kan. Andai kata mak kita meninggal, andai kata kita yang meninggal kan, andai kata adik-adik kita yang meninggal ataupun isteri kita meninggal kan, macam mana kita nak planning ahead ataupun macam mana perasaan kita lah kan, macam mana kita nak sebab bilanya mati dah tak ada dah amalan yang kita nak bawa ke selepas mati.
So, dia jadi peringatan yang banyak kepada kita. Sebab tu, kematian ni adalah satu benda yang sangat kita perlukan sebenarnya untuk bekal kita selepas mati. Dan yang paling baik dalam persiapkan diri, bila kita ingat mati ni, kita akan cari benda yang paling sahih. Sebab tu, tak rugi langsung untuk kita cari yang sahih. Sebab kalau kita tengok hadis, adalah Nabi kata orang banyak ujian tu adalah orang yang dekat dengan Allah. Kita dalam lafaz mulut kan, zikir-zikir yang kita baca tu semua nak dekat kepada Allah kan. Dan dekat kepada Allah tu datang dengan ujian yang banyak. Dan bila kita nak ujian yang banyak, mesti kita cari benda yang paling baik. Dia sebenarnya macam package lah kan. Cuma kita sekarang ni masih belum, saya lah terutamanya lah, masih belum pergi ke situ sebab takut kan. Tapi bila kita takut-takut, bila kita nak tak buat apa yang sepatutnya Nabi suruh, bila kita meninggal nanti dah tak ada apa dah. Kan baiklah kita cuba sekarang ni, kita cuba dakwah orang yang dekat dengan kita, mak kita, ayah kita, tapi dakwah dengan cara yang baik lah. Tak apalah maksud dia. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tak apalah kita buat janji kita dalam jalan yang Nabi nak ataupun jalan Nabi yang memberi dakwah. Begitu kan, begitu. Yang paling baik siapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini berstatus hasan lah kata Syekh Albani. Okey, ini perjalanan kita. Kita masih berada di sini, masih ada masih bernyawa lagi. Kita akan pergi kepada perjalanan yang sangat panjang, berjuta-juta tahun mungkin dekat sini. Dan kita nak menuju syurga, dan biarlah kita nak menuju syurga tu daripada perbuatan yang tadi. Maknanya cari benda yang paling sahih dan banyak ingat mati. Kita berbekal. Biarlah dalam seharian kita ni katalah ada 24 jam kan. Tolak tidur katalah 6 jam, 8 jam. Biarlah ada dalam maybe 40% ke 50% yang kita buat pahala. Nanti kita akan baca tentang asas-asas fiqh tu, tentang niat kan. Yang first tu akan cerita tentang niat. So biarlah kita motivasikan diri kita kan, sebab kita bangun subuh pun kita ikrarkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita katalah hidup kita ni semualah akhirat kita untuk Allah Taala. Tapi pelaksanaan perjalanan hidup kita ni tak seperti apa yang kita lafaz. Sangat bahayalah maksud dia. Bila kita lafaz, kita ikrar benda tu tak buat pun kan. So kita naklah apa yang kita ikrar masa solat tu, kita buat dalam hidup kita. Biarlah semua perbuatan kita tu mencerminkan apa yang kita lafaz dan apa yang kita nak. Objektif kita kan, kita kata nak ke syurga, tapi perangai tak buat, perangai tak ikut. So kita nak ke situ. Dan juga ingat yang hadis yang saya sebut yang awal tadi, biarlah kita faham agama. Faham agama ni sebenarnya, kefahaman atau wisdom ni datang daripada ujian yang banyak. Ilmu yang kita terima ni sebenarnya, dia tak terbukti lagi boleh dipraktis dalam kehidupan kita. Sehingga ada ujian. Tapi kalau kita takut nak uji, macam kita pergi makmal kan. Macam mana kita nak uji kaji pun tak buat, macam mana kita nak tahu? So kena ada ujian lah, kena buat kesalahan, orang hentam, dan kita belajar something, dan dia akan timbul, dia akan tebalkanlah kita punya daya tahan tu kan. Tengok Nabi bagaimana ketika Nabi hati Nabi tu kira dah remuk lah ketika Nabi pergi kepada Taif daripada Mekah kan. Sayyidatina isteri pertama Nabi meninggal, juga bapa saudara Nabi meninggal, dan orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang Islam di Mekah dah kena boikot macam-macam dah, dan Nabi dakwah pergi ke Taif dan dibaling batu pula kat situ. Kan bagaimana keadaannya kan, dia masih lagi, dan tu dalam konteks ujian lah, nak prepare Nabi untuk benda yang akan datang. Tapi kalau kita tak start langsung, maka bagaimana kita nak start dakwah tu? Sebab dakwah tu adalah jalan sunnah, dan kita naklah ikut apa yang Nabi buat, dan kita nak pahala, sebab pahala yang tu yang insya-Allah banyaklah, dan kerugian yang besar bila kita berada di sini. Kita akan Allah ruginya. Kita cubalah buat sedikit-sedikit, insya-Allah Allah bagilah pahala, dan kita berbekal, dan kita nak menuju dapatlah pergi ke syurga insya-Allah. Okey, saya pause kejap. Kita nak masuk dalam asas-asas fiqh ni. Mungkin ada sahabat-sahabat nak komen ataupun nak apa-apalah, boleh masuk terus. Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada konten yang kita nak sembang lah pada minggu ni. Saya ambil daripada kitab ni actually material yang lama lah, tahun 2020, 3 tahun lepas material ni. So asas-asas fiqh untuk orang awam ni, cuma bila ada perkataan daripada Dr. Zulkifli Muhammad ni, kita confident lah insya-Allah dalam ni benda-benda yang sahih insya-Allah. So kita pergi kepada asas-asas fiqh untuk orang awam ni, ada banyak tau dalam ni. Ada dalam 34 asas ni. So kita nak faham ke 34 lah supaya kita dapat jadi pegangan ataupun pengajaran kepada kita. Kalau kita tak faham benda asas-asas ni,
macam mana kita nak, bagaimana kita berjalan sebagai seorang Islam, macam tu kan, apa yang kita guna, sebab ini adalah panduan kita untuk kehidupan kita kan, macam tu kan. So kita belajarlah sikit-sikit, dan saya ni bukan hanya pakar dalam bidang ni, cuma kita nak share, dan ada banyak benda saya tak tahu pun, mungkin sahabat lebih tahu, cuma kita nak share dalam konteks dakwah tu. Maksud fiqh dalam bahasa berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud faham atau memahami secara mendalam. So kita nak memahamilah agama secara mendalam. Cuma ulama dah buat dah dalam 34 asas ni kan, supaya bila kita faham sedikit sebanyak 34 asas ni, dapatlah gambaran agama kepada kita kan. Dan saya ambil kelas daripada saya ambil sijil dekat UKM, pengajian Islam, dalam one of the topic ni adalah topik asas-asas fiqh lah, dan kita memang belajar bab ni, tapi ingat lupa lah maksudnya. Fiqh adalah ilmu memahami bagaimana untuk hidup sebagai Muslim secara praktikal kan. Kita tak pernah tahu macam mana sebut dalam kitab macam ni lah, tapi dalam hidup kita tak pernah ada yang macam saya lah, sebelum pergi kelas tu tak tahu pun macam ada ke, baru faham kan. Tapi selalunya bila kita tengok orang agama berbicara di depan, dia sebutlah asas-asas fiqh lah, dia sebutlah fiqh nombor 3, fiqh nombor 2. Kita tak tahu apa yang dia refer to, kecuali bila dia belajar agama dan dia nak sampai kepada orang lain lah, berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. So ini adalah ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan harian kita. Dia dekat, tapi kita nak gunalah ilmu ni dalam kehidupan kita kan. So saya ambil balik hadis ni supaya kita faham. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ini jadi hadis backbone lah untuk kita memahami agama. Sebab apa? Dapat kebaikan yang banyak, seluruh kebaikan kita dapat. Dan memang betul pun, kalau kita boleh faham agama ni, biar jadi satu motivasi yang tinggi untuk kita faham agama. Sebab mudah hidup kita kan. Nanti kalau kita pergi travel, senang nak buat apa nak buat kan. Ataupun kita tengok benda-benda yang pelik-pelik, tengok benda-benda yang syirik, kita tahu ini syirik. Walaupun nampak sama-sama kan, orang agama yang bawa kan, saya kata ini syirik. Contohnya orang tiba-tiba dia doa, dia sebut nama Nabi Rasulullah, dan macam dulu kita buat sesi, kita sebut madat ya Nabi kan, madat ya Nabi, madat ya Ali, madat ya Husain kan, disebut kan. Benda tu adalah perkataan syirik. Tapi bila dia berhujah dengan kita kan, tiba-tiba dia sebut benda-benda, tak macam-macam dia buat hadis. Tapi bila kita ada ilmu, kita kata tak ada syirik. Seperti mana juga saya pernah macam berbahas lah dengan orang Syiah. Dia gunakan satu hadis yang mengangkat Sayyidina Ali sebagai orang nombor 2 yang akan jadi sahabat, yang akan jadi khalifah kepada mereka. Tapi konteks hadis tu saya dah baca dah. Saya dah dengar kuliah Maulana Asri. Dia kata hadis tu bukannya konteks nak cerita Sayyidina Ali menjadi khalifah. Masa tu Nabi wakilkan dia untuk jadi ketua pada ketika tersebut, ketika perang masa tu je. Jadi kalau kita faham konteks tu, kan dapat kebaikan daripada kita. Sebab orang-orang macam ni, orang yang nak sebarkan agama, ilmu yang sesat ni, dia menimbulkan macam mana, was-was kepada kita. Ya ke? Sebab kenapa was-was? Sebab kita tak ada ilmu. Begitu kan? So kalau kita faham agama, contohnya daripada konteks ni lah, jadi mudah bila kita berurusan dengan orang yang nak memesokkan kita pun, kita dapat tak ada ni salah ni. Jadi mantap kan? Terutama dalam konteks tazkirah saya ni, selalu saya cerita tentang akidah lah kita, supaya tidak syirik. Hari ni belum, datang ketika-ketika tertentu yang kita perlu ilmu tersebut, nak kita dah tua ni kan, dan kita tahu daripada tak tahu apa-apa pergi, sebab kita ingat semua agama betul. Kenapa saya sebut begitu? Sebab agama langit yang sebelum ni dah kafir dah orang-orang dia, dan agama Islam nanti akan hilang, habis. Seperti mana agama-agama langit yang ada sekarang ni. Sebab tu kita kalau ada ilmu, kita boleh tolak macam tu. So kandungan daripada kitab ni ada dalam 34 asas. Hari ni saya ingat kita pergi kepada sehingga, saya ingat 6 asas kalau sempat insyaAllah. So asas pertama, tengok ni, asas pertama ni kan, setiap urusan berdasarkan niat ni, kita tengok satu-satu lah. Ini daripada tafsiran apa yang saya tahu je, kita sembang kat sini supaya dapat some awareness dan boleh pick up lah ilmu-ilmu yang ada dalam asas-asas fiqh ada daripada 34 tu kan. Asas pertama, setiap urusan berdasarkan niat. Ini yang hadis yang Nabi sebut, yang kita baca dalam kitab, yang kita hurai kitab hadis 40 dulu kan, Imam Nawawi. Setiap amalan itu bergantung pada niat, dan setiap orang mendapat apa yang diniatkan kan. Innamal a'malu binniyat tu, yang hadis tu ada riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang mutawatir daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Definisi niat, keazaman dalam hati yang perlu untuk melakukan sesuatu kerana Allah. Ini kita dah tahu dah, kita selalu ceritakan. Cuma niat ni bukannya lafaz lah. Niat ni kehendak keazaman kita. Macam kita dengan solat, kita ambil wuduk kat rumah, kita mandi, ambil wuduk,
kita nak pergi ke masjid. Itu dah niat lah. Dia bukan tiba-tiba pakai baju semat-semat, tiba-tiba secara automatik pergi masjid. Padahal asalnya nak pergi kerja kan. So bukanlah maksud dia. 99.99% lah manusia dia begitu niat dia. Niat dia kat zaman dalam hati. Fungsi niat ni nak bezakan antara ibadat dengan adat lah. Contoh mandi wajib, mandi biasa. Contohnya hari ni Jumaat, dia ada mandi sunnah sebelum pergi solat Jumaat untuk orang lelaki kan. So kalau dia mandi sunnah, dia berniat untuk mandi sunnah, dapat pahala sunnah. Tapi kalau dia mandi yang sama, dia mandi biasa, tak dapat pahala mandi. Saya ingat, niat ni kita dah faham dah kan. Kita tak urai panjang sebab kita dah ada cerita banyak kali tentang niat lah. So asas pertama, setiap urusan berdasarkan niat. Sebab niat ni membezakan pahala atau tidak lah. Macam tu. Dan juga niat ni kena ingat, amalan ni yang kita kata nak buat baik dalam hati, tapi tak berlaku, dapat dah pahala. Tapi nak bersedekah kan, nak bersedekah Allah, tengok orang tu banyak duit kan, banyak dia bersedekah. Kita ada duit RM5 je. Yang tu cukup-cukup nak beli nasi lemak untuk makan, yang tak boleh nak bersedekah. So bila ada niat tu dah dapat pahala macam tu. Okey. Pergi kepada nombor 2, asas nombor 2, agama terbina untuk memperoleh kebaikan dan menolak kemudaratan. So agama ni dia memang untuk bagi manfaat kepada kita. Dia akan tolak benda-benda yang buruk. Itu asas nombor 2. Agama ni kok mana pun dia buat manfaat. Kalau kita pergi ke satu tempat tu kan, contohlah kita buat ibadat, macam contoh orang pergi buat umrah kan, tiba-tiba masa dia nak tawaf tu, ada orang bawa kursi roda, ada orang tolak dia kan. So kita kata fikir, agama ni terbina memberi manfaat ni, bukan mudarat. Kita kata ini bukan ibadat ni. Saya memang guna kaedah tu lah, saya pergi kepada tingkat atas lah. Sebab ke bawah tu orang ramai kata ini bukan ibadat ni. Sebab kita faham agama bukan begitu matlamat dia. Kalau kita pergi dengan tolak-tolak orang nak cium hajatul aswad tu kan, tolak-tolak orang, kita dah bagi mudarat. Dan itu bukan agama. Dan orang yang buat benda tu, saya ingat pahala pun tak dapat, dosa lagi dapat. Apa lagi di depan Kaabah. Dia tak menjiwai apa yang agama nak. So agama ni, tengok asas nombor 2 ni, terbina untuk membuat kebaikan, peroleh kebaikan. Ataupun masa dekat tawaf tu kita tolong orang kan. Itulah agama kan. Apa lagi masa tengah buat ibadah. Dalam bidang kerja apa lagi kan. Kalau kita niat yang betul, pergi kerja, memang kita nak buat kebaikan ke orang kan. Ataupun menolak benda yang mudarat. Ada benda yang mudarat. Dan kena ingatlah, benda mudarat ni kadang-kadang, mudarat ni maksud dia macam ni. Daripada konteks agama mudarat ni, bukan mudarat kepada konteks personal interest kita kan. Bila kita dakwah sesuatu, tiba-tiba katalah orang atas kita marah kita. Sebab orang atas kita marah kita, dia kata, mudarat kepada saya. Bukan mudarat kepada agama, mudarat kepada konteks agama kan. Kalau kau buang benda-benda yang tak elok, orang tu marah, memanglah itu dalam konteks dakwah lah. Orang marah, sebab orang marah tu pun, apa yang dia nak tu bukan apa yang Allah nak, apa yang Nabi nak. Apa yang dia nak tu pada personal dia. So kena faham kat situ. Agama ni adalah untuk, agama ni ke mana pun dia memperoleh kebaikan dan mudarat-mudarat. Tengok kat sini gambar ni kan, tengok orang ni, sorry. Sebelum ni saya nak cerita ni dulu. Okay, prinsip utama syariat, sebab ini pun saya belajar masa kelas, ambil kelas sijil tu, dia sebut tentang semua hukum Islam bertujuan untuk menjaga 5 perkara. Agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Macam tu kan. Sekali ingat, agama, nyawa, akal, harta, keturunan. So benda-benda ni kalaulah tiba-tiba dia merosak agama, walaupun dalam bentuk agama dia bukan agama lah, maknanya dia dah bercanggah dengan asas nombor 2. Ataupun dia macam agama kan, orang kata macam Syiah kan, ada tepuk-tepuk bahu, tepuk-tepuk belakang, dia macam mencederakan diri. Itu bukan agama kan. Orang lah dia guna emosi kan. Akal ni contoh kat sini kan, tiba-tiba orang gila ni kita kata dia ni wali. Kalau kita tengok, kalau kita faham maknanya, kata ini apa benda lah Muhammad ni, kata boleh jadi dia tu wali, tak kisahlah. Tapi secara zahirnya agama ni dia bina untuk, kalau begini jadi buruk orang Islam ni. Sebab tu waktu tengok orang agama ni dia buat statement yang pelik-pelik, terutama dalam politik kan. Dia orang agama tak, dia fitnah orang. Baru ni ada seorang agama tu dah dia fitnah KJ kan, kena bayar 2 juta kan, padahal orang agama kan yang terkenal juga. Tapi macam mana tu kan, kita kata apa ni, padahal orang ni yang preach benda-benda yang elok kan, patut dia faham ni, tapi dia yang jadi pemangkin kepada benda yang tak elok. Jadi pelik lah. So untuk kita supaya kita faham, agama ni dia menjaga 5 perkara ni. Dia menjaga agama, asas nombor 2 ni lah. Dia menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan. So boleh baca, saya ingat boleh faham lah, sebab kalau tengok ni, agama ni asas yang tertinggi ni, ataupun nombor 2 ni,
dia terbina untuk memperoleh kebaikan dan menolak mudarat. Tengoklah kot yang ni. Contoh konsep maslahat dalam konteks nombor 2 ni. Larangan arak untuk jaga akal. Zakat bantu ekonomi masyarakat. Larangan zina menjaga keturunan. Semua kat sini kan. Konsep menolak mudarat, boleh makan benda haram jika darurat. Bila ada darurat, kita makanlah. Boleh tinggal solat Jumaat kerana hujan lebat. Hujan, kalau kat Arab tu mungkin hujan dia lebat dan juga angin dia kuat kan. So dia bagi mudarat. Bila ada mudarat, tak payahlah buat. Tak payahlah tunjuk alim sangat, warak sangat kan. Macam pelik, macam zaman-zaman dulu, tapi tak ada dah sekarang ni kan. Sebagai contoh ni yang ekstrim supaya kita dapat agak. Saya pernah pergi satu rumah zaman dulu lah ni, masa kecil-kecil dulu. Dia nak lepas ambil wuduk tu, sampai dia letak batu bata antara tempat wuduk tu dengan tempat solat. So dia berjalan atas batu bata tu. Ni rumah kampung lama. Saya pun orang kampungnya. Dia letak, saya tengok. Masa tu tak adalah terfikir faham agama sangat. Tapi macam, saya observe tengok. Kenapa dia ambil batu bata tu kan? Sebenarnya apa dia buat tu adalah, dia tidak masuk dalam konteks ni. Dia melampaui batasan. Sebab kita tak nak. Agama kita bukan begitu. Bukan begitulah maksudnya. Islam ni bukan agama yang menyusahkan. Macam tadi kan. Boleh jamak qasar ketika musafir. Jamak qasar ni ada orang kata, walaupun kita musafir dah mudah kan. Tak payahlah jamak qasar. Hey, Nabi jamak qasar ketika musafir. Buatlah. Kenapa nak keluar daripada sunnah Nabi? Jamak qasar lah. Sebab Nabi tak pernah solat penuh bila Nabi musafir. Kan orang dah bagi, tak ambil lah. Macam kita, macam orang Petronas kan. Ada duit lah orang kata kan, ada duit. Orang bagi, orang ulu, ampau. Ambil je lah. Duduk sibuk. Tak apa. Cik nak tunjuk. Sunnahnya ambil kan. Apa benda ni kan. Kita hormat orang yang memberi tu. Ambil lah. Seronok lah. Terima kasih banyak. Suka lah kan. Orang dah bagi. Jangan buat ala-ala orang kaya. Buat tak apa. Macam lah. Tapi agama tu dia memang dia begitu. Dia mengajar supaya kita ni menjaga orang lain ataupun tidak menyusahkan dalam konteks ni. Solat atas kerusi jika tak mampu. Masalah umum diutamakan berbanding kepentingan individu. Maksud benda-benda masalah umum lagi besar lah. Kepentingan dia kepada agama. Contoh, nanti boleh tengoklah nanti dalam kehidupan kita kan. Kepentingan individu, contohnya kita nak pergi meeting lah. Dah terlambat lah kan. Personal lah. Tapi meeting pun termasuk dalam, lambat sikit lah. Mungkin tak lambat sangat. Maybe kita still sampai pada waktunya. Cuma ketika masa tengah jalan tu, ada batu tengah jalan. Sebab batu tu, dia bagi mudarat kepada orang awam. Ataupun macam-macam lah ada. Ataupun air banyak. Kita nampak ada tempat yang tersumbat kan. Dan kita kata okeylah, saya berhenti sekejap dalam 5 minit ataupun dalam 3 minit kita buang sampah kat situ, air masuk. So masalah umum tu dia lebih penting lah daripada kepentingan individu. Sebab agama nak ajar kita supaya jangan nak untuk dia je kan. Kita nak lebih tinggi adalah kita nak tengok kebaikan pada orang lain. Kesimpulan agama ni adalah fleksibel, mudah dan penuh rahmat. Cuma yang ni kita nak kena belajar sebab kita tak buat benda tu kan, sebab kita masih lagi dalam konteks nak baru awareness baru. Ni bagi saya lah, masa saya nak menuju faham ni dia begitu. Sebab masyarakat sekalian kita mengajar kita untuk jadi strict sangat agama, dan kita kan sebut kan, mazhab Syafi'i ni strict, mazhab Syafi'i ni strict. Sebenarnya tak pun. Kita yang, sebab kita tak faham sangat kan. Even mazhab Syafi'i pun ada benda yang Imam Syafi'i larang, kita buat je orang Melayu. Contohnya macam tahlil kan. Imam Syafi'i larang tapi kita tak ikut pun. So conflicting dengan apa yang Imam Syafi'i nak, dari konteks contoh yang itulah, daripada apa yang kita buat. Jadi kalau kita boleh faham agama dari konteks yang lebih tinggi, dari konteks ilmu, dan kita akan nampaklah benda tu sebenarnya restriction tu berlaku dalam budaya kita je sebenarnya. Sebenarnya agama ni adalah terbina untuk buat kebaikan dan menolak benda yang buruk macam tu. Okey, kita pergi kepada asas 3. Dahulukan kebaikan yang paling besar. Ini selalu saya sebutlah kalau saya dengan kawan-kawan kan. Maksud dia, yang ni selalu sebut bila bertembung dua musibah, ambil yang paling ringan lah. Tapi nombor 3 ni, kita tengok nombor 3 dulu. Dahulukan wajib berbanding sunat. Yang ni kalau kita ada yang baik, dua-dua baik. Kan dua-dua baik, tapi ambil yang lebih baik lah. Kan, dua-dua penting. Ambil yang terpenting lah. Ini pun saya sebut juga dalam tazkirah dan juga di bidang kerja pun saya sebut. Ambil yang terpenting lah, memanglah penting. Tapi kita kadang-kadang, sebab yang kurang penting tu ada bagi manfaat kepada kita kan. Kita ambil yang kurang penting untuk tunjuk kepada manajemen, contohlah. Benda tu adalah tidak betul lah dalam konteks dalam konteks agama. Agama ni dia nak, satu nak jujur, nombor 2 kita ambil kebaikan yang paling besar, benda yang tertinggi, supaya kita ada keberkatan lah dalam hidup kan, ada rahmat tu kena ada dalam kehidupan kita. Kita tengok dalam konteks ni, dahulukan wajib berbanding sunat jika berlaku pertendihan. Satu,
Dalam beramal, kita perlu utamakan yang lebih penting, yang besar manfaatnya. Contoh, ada peluang buat solat duha atau qada subuh. Katalah hari tu kita penat kan, 3 pagi, bekerja ataupun apalah, tiba pagi baru tidur. Tiba bangun pukul 8. Kadang kita ni memang biasa buat solat duha kan. So mana yang nak kita buat dulu? Qada subuh dululah, macam tu lah. Mau puasa sunat tapi belum ganti puasa Ramadan. Buatlah wajib dulu. Sebab bila cara pemikiran tu betul, dia memudahkan urusan kita sebagai orang Islam tau. Dan dia jadi lebih structured. Dan orang Islam kat sini lah akan jadi maju. Kan kalau kita tengok orang Islam kita ni kan, kita sembang duduk tengok subuh jemaah penuh kan. Kita pergi kepada benda yang apa-apa random yang kita pick up. Sebenarnya yang terpenting adalah fundamental tu. Benda-benda yang asas ni, fundamental ni kita kalah dulu kan. Kita tak buat je fundamental ni. Lepas tu kita cerita Islam ni kena kuat, kena kurang kuat masa sembang. Tapi benda yang asas kita tak tengok pun. Cuma dalam konteks asas ni, bila kita ada pemikiran macam ni, dia akan jadi majulah. Sebab macam saya sebut tadi, orang Islam ni, kalau ikut daripada ustaz saya sebut, patutnya orang Islam ni paling hebat cara pemikirannya, ataupun orang yang paling cerdik. Sebab agama ni tertumpu seluruh kecerdikan. Macam inilah kaedah berfikir kan. Tapi kita tak begitu. Kita banyak benda-benda yang munafik ataupun benda-benda yang hipokrit berada dalam jiwa kita kan, yang mana yang macam tadi kan kita sebut tentang kepentingan umum ni kan. Mana kita sekarang ni lebih tengok pada kepentingan personal lah. Kita dulu apa yang kita nak selamatkan dulu. Sebab diri kita pun tak lepas lagi. Bagaimana kita nak tolong orang lain kan. So agama ajar supaya kita lepaskan diri kita dulu. Dan barulah boleh kita tolong orang lain. Dan masa itulah akan berlaku, kita kata hati orang tu besar kan. Bila hati orang tu besar, dia kena ujian banyak pun dia kecil sikit je. Besar kan. Besar lagi. Tapi kurang besar daripada yang pertama tadi. Masih lagi dia boleh teruskan hidup dia kan. Tengok ujian Nabi zaman dulu kan sangat teruk. Tengok bagaimana Nabi bertahan dengan keadaan tersebut lah. Tapi of course Allah pun pujuk ataupun cerita apa dalam Quran tu kepada Nabi, dan Nabi faham lah apa yang Allah sebut tu. Cerita orang zaman dulu kan. Dalam fiqh wajib lebih tinggi dari sunat. Yang ni saya tak semua faham lah kan. Amalan terbaik adalah yang paling diperlukan kita sebut. Contoh, ziarah orang sakit lebih afdal daripada duduk di masjid jika kita ada sakit. So yang ni kita tengok ziarah orang sakit ni benda yang umum kan. Kita duduk sibuk dengan amalan-amalan personal kita kan. Sebab hari ni kalau tengok pun ramai orang duduk sebarkan benda-benda yang personal lah. Amalan ni, baca zikir, baca zikir ni sebenarnya benda-benda yang bagi kepada orang awam atau maslahat atau berkait dengan orang lain ni, dia pahala jadi besar, pahala dia akan jadi berganda. Saya ambil hadis yang ni, yang amalan yang terbaik, yang paling diperlukan ketika tu. Kita baca hadis ni supaya kita ambil lah ilmu sedikit daripada asas 3 ni. Keutamaan ziarah orang sakit, barang siapa menjenguk orang sakit, maka ia akan berada di taman syurga sampai dia pulang. Maknanya Nabi beritahu, besarlah kan orang sakit, kita pergi ziarah dia kan. Tidaklah seorang Muslim menjenguk Muslim yang lain di waktu pagi, melainkan 70,000 malaikat mendoakannya sampai petang. Hebat tak? Ada yang sahih. Maknanya, doa siapa yang paling makbul ni? Kan? Malaikat tu tak ada dosa kan? Sama juga yang hadis yang kita kata, bila kita doa kepada orang lain, kita tengok budak, orang buat anak sekolah naik motor, hujan kan? Kata Allah, kesiannya orang tu naik kereta. Kita doa kepada dia, ya Allah, kita doa kebaikan untuk dia, ya Allah, mudahkan urusan dia, bla 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 kan. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi sebut malaikat akan doakan benda yang sama kepada kita sebab kita doakan orang lain. Tapi dalam konteks ni nak ceritanya, sebenarnya Islam ni ajar untuk maslahat orang lain tau. So bagaimana kita ni nak doa untuk orang lain kan? Sebab kita sendiri pun tak lepas kan. So kita nak ajarlah diri kita ni supaya biarlah dah sampai tahap kita doakan orang lain dah. Macam kita bagi salam kan, Assalamualaikum. Kita doakan untuk orang lain tu, which jarang yang kita buat lah. Ataupun kita sebut atas lafaz kebiasaan je. Sebenarnya kalau kita faham apa yang kita lafaz salam tu, kita doakan orang lain tu. So jadikan begitu, sebab Islam ni ajar untuk kita ni sentiasa nak orang lain baik juga. Sebab dalam hadis 40 kita belajar dulu kan, yang kita nak biar saudara Islam kita sayanglah saudara Islam kita kan. Sama juga yang ni, tengok 70,000 malaikat doakan kepada kita. Berbanding dengan duduk di masjid kan, kita i'tikaf kan, ada Nabi sebut tentang saya lebih suka berjalan untuk menolong rakan dia daripada saat i'tikaf selama sebulan di masjid Nabi. Kan kita duduk sibuk nak pergi umrah ni, bersemangat kan dengan duitnya. Rupanya ada amalan lain yang lebih besar pahala daripada i'tikaf sebulan di masjid Nabi. I'tikaf sebulan, i'tikaf 2 hari pun kita dah penat kan. Sebulan. Tapi dalam konteks tu Nabi sebut, berjalan baru nak berjalan tak tolong lagi tu. Maknanya pahala bila kita buat benda kebaikan pada maslahat umum,
besar pahala dia. So, konsep tu kita kena faham lah. Maksud dia, kita ni hidup supaya memudahkan urusan orang. Dan sama jugalah hidup jangan susahkan orang. Sebab benda yang sama tetapi dosanya adalah exponential lah. Kalau orang tu buat jahat, Nabi sebut tentang neraka kan. Jiran-jiran kita. So, kita naklah tengok asas 3 ni. Dahulu kebaikan yang besar supaya kita faham. Supaya kita faham yang mana yang lebih besar pahala, yang mana kurang kan. Begitu, kalau kita banyak ilmu, kita tahu. Last sekali kita tengok sini. Contoh dalam dakwah, fokus bantu orang miskin. Sekitar lebih utama, program besar tak sampai sasaran. So kita tengoklah, kita memahami apa yang ada di sekeliling kita dan kita buat macam contoh ni kan, yang tersebut ni kan. Contoh yang saya ambil nak pergi umrah, tapi banyak lagi saudara-saudara yang miskin di sekeliling kita kan, contoh. So mana yang lebih ada prioriti lah. Mana yang lebih berprioriti. So kita, orang yang faham, dia ambil yang lebih berprioriti macam tu. Okey. Kita pergi pada asas 4. Dahulukan kerosakan yang paling ringan. Contoh saya buat ni kan. Kita naik motor betul lah. Lane kita kan. Tapi kena mengalah lah sebab mudarat dia kalau langgar ni, walaupun kita betul kan. Habis lah, mati lah kita kan. Baik kita mengalah. So, maksud dia, jika ada 2 keburukan, pilih yang lebih ringan. Maksud dia, kalau tak ada option yang baik lah. Bukannya kata ada option baik, lepas tu ada lagi option yang buruk dulu, ambil yang buruk, yang kurang buruk. Yang tu akal dia rosak lah. Dia kena ambil yang baik lah. So, kalaulah bertemu 2 keburukan, contoh dalam kerja kita kan. Okey, nak tengok yang contoh ni lah. Nanti, tengok contoh dia kata, terpaksa berbohong untuk selamatkan nyawa kan. Dibenarkanlah sebab nyawa lebih besar. Sebab tu kita kena faham apa yang agama nak jaga kan. Agama, nyawa, akal, harta keturunan tu. Kalau kita faham yang tu. Dan kita ada benda yang kita rasa, kita tahu dosanya lebih kurang. Mana dosanya kurang berbanding dengan kalau kita jujur. Mati pula tu, contohnya lah. Bayar rasuah untuk selamatkan orang dari kezaliman. Dan Ustaz pun sebut jugalah. Sebab ni memang hak kita pun kan. Dah barang tu memang hak kita, ataupun benda tu benda yang diperlukan untuk katalah anak kita sakit kan. Tengok sampai kat custom, dia buat hal pula. Tengok tak dapat pula barang kita tu kan. So benda-benda macam ni yang kita kena buat judgement pada masa tu. Tengok yang dalam siasat ni, politik ni, pemimpin yang kurang mudarat untuk elak keburukan yang lebih besar. So asas 4 ni, dahulukan kerosakan yang paling ringan. Kalau bertemu dalam bidang kerja kita pun ada. Sebab kita tengok 2 keputusan kan, yang buruk dan yang kurang buruk. Tengok overall lah, tapi nak dapatkan yang buruk atau tidak tu kena ada ilmu jugalah. Kita kena listkan apa benda yang elemen-elemen dalam katalah 5 elemen kan yang kita letak. Kalau kita nak buat structure will lah, tak pemarkahan kan. Sebab tak ramai orang yang adalah, tapi tak ramai orang yang akal dia tu bersih lah, boleh dia buat judgement. Kadang-kadang kita buat judgement berdasarkan emosi kita kan. Aku suka orang ni, kita guna alasan, dia dulu pernah tolong saya, dia dulu. Sebab manusia ni begitu. Tapi agama tak ajar begitu. Agama ajar supaya kita adil dalam memilih antara 2 jalan tu. So kita nak, kalau tengok dalam kaedah fiqh ni, bila bertembung 2 benda yang buruk, ambil yang kurang lah. Itu kita kena buat. Sebab banyaklah kehidupan saya pun memang berlaku benda ni. Bila bertemu benda yang buruk, ambil yang ringan. Yang contoh yang kita nampak ni, kata gini kan, walaupun kamu benar kan, janganlah, mudarat lebih besar lah, kamu kena langgar kan. So kena fikir begitu. Walaupun kadang kita keras kan, orang tu melintas jalan, buat makin laju, lantak lah kita katakan. Dan bila kita sebut lantak tu, maksud dia tak faham lah agama. Kita tahulah memanglah kita betul, tapi duk langgar orang tu, patah kaki orang tu pula kan nanti. Kereta kita pun remuk kan. Jadi mudarat yang lain pula, impact dia. Begitu So asas 5, syarak meringankan umatnya. Kesusahan sebab dia beri keringanan. Macam ni buat contoh kan, boleh tayamum, orang sakit boleh duduk. So agama ni memang untuk dia memudahkan. Syariat tu memang ada lah, kena benda tu dah wajib kan, solat wajib lah. Tapi ada kaedah dia. Kalau kita tengok dalam agama kita kan, boleh katakan tak ada benda yang tak disebut oleh Nabi. Tak ada benda compare dengan agama lain kan. Agama lain lagi tengok agama Kristian tu, kitab dia sendiri pun 300 tahun lepas Nabi Isa meninggal barulah ada kitab dia. Maknanya langsung tak ada connection dengan jalur yang sahih kepada Nabi Isa. Langsung tak ada. Lagi teruk lah. Memang teruk betul lah. Memang sangat-sangat. Kalau kita tu, palsu tu bukan palsu biasa. Palsu yang level teruk lah maksud dia kan. Kalau dalam agama kita, masih ramai orang ikut lagi. Tapi banding agama kita, semua yang Nabi sebut.
Sebab macam ni pun Nabi sebab kalau kita tanya kan, kalau macam ni, ada jawapan dia. Kalau sakit, kalau tak ada air, boleh. Kan pergi tandas kalau tak ada air, boleh pula. Ada je option ya. Maknanya semua benda dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Prinsip umum Islam, agama ini dibina atas rahmat, bukan menyusahkan umat. So kena ingat, agama ni bila kita pergi kat mana-mana, jadi susah, kena balik kepada asas 5 ni. Takkanlah beribadat ni jadi susah kan? Tak betul lah kan? Mesti nak mudah. Jangan kita yang menyempitkan agama ni sebab kita tak faham agama. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak kehendaki kesukaran. Surah Al-Baqarah ayat 185 kan. Dan ada Bukhari ni kan, adina yusra kan, agama ni mudah, Nabi sebut. Contoh keringanan, jamak qasar ni sebab dalam hukum kan, boleh berpuasa je sakit, tayamum tak ada air. Tapi kalau ketika tertentu kita buat ibadat, yang ni kita nak kena ambil dalam konteks ni. Macam contoh saya ingat lupa ni, tentang sahabat Nabi yang dia dia ingat tayamum kan, dia berhadas besar, lepas tu dia berguna pasir. Lepas tu sahabat cerita kat Nabi gelak lah, Nabi senyum lah, Nabi kelakar kan sebab pasir, tapi sebab tak ada ilmu lagi. Cuma Nabi suruh tayamum macam tu. Ingat asas 5 ni, kesusahan ataupun syarat meringankan umatnya. Agama ni dibina atas rahmat, bukan untuk menyusahkan kita. 6 ni last 6 untuk sesi hari ni, minggu ni lah. Tidak wajib jika tidak mampu, tidak haram jika mudarat. Kewajipan gugur jika tak mampu, larangan gugur jika mudarat. Prinsip syarat dia taklif bergantung kepada kemampuan. Kalau tak mampu, tak payah buat lah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah 286 ni. Jika aku perintahkan pada kamu melakukan sesuatu, maka lakukan semampu kamu. Contoh je, dia macam lebih kurang, tapi maksud dia dalam angle yang lain tau. Supaya kita faham agama kita ni. Agama kita ni bukannya untuk, kalau tak mampu jangan buat lah. Tapi maksud dia jangan buat penuh lah. Buat setakat kalau tak boleh berdiri, duduk. Kan, kalau tak boleh bayar, tak ada harta, tak wajib zakat tu. Puasa boleh tinggal untuk ibu menyusu. Kan dia tak nak mudarat kita. Kalau kita buat something, kita tak tahu hukum, kita aku buat ni mudarat aku ni. Tapi agama nak kena buat juga, kita buat juga. Itu sebenarnya salah konsep agama kan. Banyak orang contoh, sebagai contoh. Ini contoh ni mungkin ekstrim, tapi saya nak cerita sebab ada berlaku di kalangan kita orang yang kuat agama, yang dia kata isteri dia tak boleh balik walaupun mak ayah dia sakit kan. So jadi pelik kan, dia kata zalim betul suami kamu ni kan, punyalah teruk kita ni. Lepas tu isteri tu pun dah apa, sangat tak balik lah. Sebab kalau kita baca kitab-kitab lama, saya dululah baca, banyak benda-benda yang kan, ada kita dengar cerita Nabi masa pula, kita dengar cerita yang apa, kira macam orang alim, bukan orang alim lah, dia ceritakan benda tu sebenarnya, bukan orang tu pun. Dia kata jumpa buah kan dalam sungai, lepas tu dia pun makan buah tu, rupanya buah tu punya orang lain. Lepas tu orang lain tu nak suruh orang tu bekerja lah, nak bayar daripada buah yang dia makan tu, kena bekerja. Lepas bekerja tu nak kahwinkan pula dengan anak yang buta, tuli, pekak, cacat semua kan. Kan hukum Islam kan, buah tu yang bila kita jumpa buah dalam sungai, dia tak ada hukum lah atas tu, harus je sebenarnya. Tapi sebab pelik penceritaan tu, lepas tu wanita tu sebenarnya mata sebenarnya buta, bla bla bla. Padahal ada hukum syarak yang lain. Penceritaan tu sebenarnya dah tak betul. Sebab cerita tu yang kita bawa dan kita mengangkat orang yang dia cerita tu sebagai wali ke apa kan. Sebab benda-benda macam ni, kalau kita ada ilmu, kita tahulah. Tak ada ilmu, dia jadi macam sangat-sangat sempit agama ni, which dia jadi penyiksaan pula. Padahal asas agama tak begitu. Agama ni tak begitu nak mudahkan urusan kita. Kan dia jadi zalim pula. Apa ni agama zalim ni? Dia zalim pula kata fikir kan. Apa ni? So bila kita dalam keadaan begitu, saya sebut contoh tu supaya akal kita berfikirlah. Bila kita ada contoh yang begitu, dan kita start berfikirlah, asas agama kan nak mudah. Kan takkan, then barulah datang benda-benda rahmat, ilmu tu. Dan boleh kita faham, agama ni sebenarnya, dapat rasa pengalaman tu. Tidak. Kita asyik lah dengan tak faham agamanya, lepas tu dengan masyarakat takut masyarakat mencela, kita ikut masyarakat. Bila dah mati nanti sudahlah kan, sudahlah kita mulafaz sebutlah nak duduk dengan Nabi kan, selawat banyak nak duduk dengan Nabi, tapi perbuatan tak begitu. So kita naklah supaya kita faham agama ni. Tengok yang asas 6 ni kan, kewajipan gugur jika tak mampu, larangan gugur jika mudarat. Kita tengok yang contohnya kan,
Contoh larangan gugur bila mudarat, maka benda haram dibolehkan untuk selamatkan nyawa. Aurat boleh dibuka untuk rawatan perubatan. Dan aurat ni saya nak komen lah, janganlah pula kita ambil bermudah-mudah macam isteri nak bersalin dengan, janganlah pergi kat doktor lelaki. Kan kalau yang pergi doktor lelaki tu memang sangat teruk lah. Akal dah rosak maksimum lah. Macam tu kan. Kita katalah, oh tak ada, doktor tu bagus. Tak ada. Kena pergi jumpa doktor wanita lah. Begitu. Sebab benda ni dah sampai hati bawa isteri kepada doktor lelaki kan. Carilah tempat yang klinik ataupun doktor-doktor yang untuk wanita semua kan, yang menjaga. Sebab kita lelaki ni adalah orang yang menjaga kepada keluarga kita kan, kepada isteri kita. Tak maulah begitu. So, kena faham yang bukannya kata dan darurat ni, jangan ambil perkataan tu secara ringan lah, maksud dia begitu kan. Sebab apa? Kalau tengok dari sudut umum dah jadi pelik kan. Kita nak guna agama tak apa boleh. Bukan begitu. So, kena ada level-level kefahaman juga, dan juga kena fikir logik juga kan. Sebab agama ni kalau kita fikir logik, pertembungan dua tu kebanyakannya lebih kurang sama. Ada juga 2-3 benda yang ta'abudi lah, yang kita mentaati Allah. Sebab Allah lah tahu kejadian kita, dia mencipta kita kan. Maksudnya begitu. Kesimpulannya, agama Islam sangat realistik dan penuh hikmah. Jangan takut beragama. Okey, kita pergi kepada, kita nak habis dah ni, kita buat ulang kaji, ada 4 minit kan. 1 hingga 6 ni, sebenarnya 1 hingga 6 ni. Pertama, amalan bergantung kepada niat. Nombor 2, agama terdibina atas maslahat, untuk kebaikan. Kena faham agama, asal agama ni untuk kebaikan. Hukum Islam tu ada tujuan baik. Kita jangan pula fikir sempitkan agama, bukan. Agama ni semua tujuan baik. Nombor 3 ni, dahulukan kebaikan besar. Bertembung 2 kebaikan, ambil yang kebaikan lebih besar. Ini menunjukkan kecerdikan kita. Dan dia mengajar cara fikir orang Islam sebenarnya. Asas 4, pilih mudarat bila dengan sama juga. Bertemu 2 keburukan, ambil keburukan yang lebih rendah. Jangan pula ada 3 halal, buruk yang besar, buruk yang kurang, ambil buruk yang kurang. Bukan, ambil yang halal. Supaya akal kita ni, cerdik lah, mengikut apa yang intipati ataupun acuan yang agama nak. Nombor 5, syarat meringankan umatnya. So, bila ada benda-benda yang ringan kan, boleh kalau solat musafir boleh ni. Tiba-tiba datang suatu benda yang kita tak pernah jumpa. Ada kita gunalah, agama ni bila dah jadi payah tu, ini bukan agama bukan nak macam ni. Jadi kita faham apa yang agama nak daripada kita kan. Nombor 6, kalau tak wajib mampu, tak wajib jika tak mampu, tak haram jika mudarat. Kalau lah rukun solat berdiri kan, tak boleh, ada benda lain. Contoh dalam kereta. Tapi ni kena tengok dalam fik lah. Tiba-tiba naik kereta, nak habis waktu. Ada option lain kita nak buat kan. Sama ada kita jamak. Kita tidak pendek lah. Maknanya kita himpunkan 4-4, tak pendek. Ataupun solat dalam kereta. So ada kemudahan-kemudahan yang perlu kita belajar. Ataupun walaupun tak belajar, kita buat dulu macam Sayyidina Umar Khattab buat kan. Dan bila dia tahu, baru dia tahulah apa agama nak. Okey, ada 3 minit lagi. Saya ingat kita stop kat sini. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.